Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu merupakan mesyuarat bagi kali kedua Komuniti Madani Bersama, yang mana pada hari ini telah dibincangkan berkenaan dengan isu-isu semasa dan juga jemputan daripada pegawai pengurus DNB dari kawasan Bandar Baru, yang mana memberi tip-tip cara perkhidmatan penggunaan elektrik, dan juga terima kasih diucapkan kepada pegawai penerangan daerah Bandar Baru yang telah memberi ulasan mengenai isu-isu semasa dan juga memberi penerangan berkenaan libat urus bagi komuniti Madani Bersama berkenaan urusan aktiviti pada tahun 2025. Jadi alhamdulillah semua selesai dan dijalankan, dan semoga semua yang dibincangkan akan memberi manfaat kepada komuniti Madani Bersama, terutamanya kepada jawatan kuasa yang hadir pada hari ini. Hari ini juga hadir juga pengurusi JPKK bagi kawasan Bandar Baru, dan alhamdulillah ia yang berakhir dengan begitu berkesan sekali, yang mana komuniti Madani bukan telinga dan mata untuk daripada kerajaan. Sumber-sumber maklumat disampaikan kepada komuniti setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga bahan berkaitan dengan dasar-dasar negara. Pertama, penggunaan akta komunikasi dalam multimedia. Akta 588. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan telah membentangkan cadangan penggunaan akta komunikasi dan multimedia 1998 atau akta 588 dengan tiga kategori cadangan utama, iaitu pembangunan industri, keselamatan rangkaian dan penggunaan media baru. Penggunaan ini merupakan usaha penambahbaikan kepada akta yang sedia ada dan salah satu tindakan tegas serta proaktif kerajaan bagi membenteras aktiviti jenayah dalam talian untuk menjadikan internet sebagai platform yang lebih selamat. Sekian, terima kasih. 2025. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan Belanjawan 2025 yang bertemakan ekonomi madani negara makmur rakyat sejahtera. Pembentangan belanjawan ini mengandungi 60 ikhtiar dengan tiga tumpuan utama, iaitu membuka ekonomi, menjana perubahan dan mensejahterakan rakyat. Belanjawan ini memperuntukkan sebanyak 421 bilion ringgit untuk memperkasakan rakyat dan negara. Untuk maklumat lanjut, sila layari web Kementerian Kewangan Malaysia di www.mof.gov.my. Sekian, terima kasih. Nilai-nilai murni sempena sambutan nuzul Al-Quran dan Ihya Ramadan bersama Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jom hadir beramai-ramai ke program penerapan nilai-nilai murni sempena sambutan nuzul Quran dan Ihya Ramadan bersama Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri pada 18 Mac 2025, iaitu hari Selasa, bertempat di Masjid Al-Islah, Kampung Permatang Kerat Telunjuk, Bandar Baru, Kedah. Akan bermula pada jam 9 pagi hingga 10 malam. Antara pengisian menarik yang akan diadakan adalah Jom Exchange Al-Quran oleh KDN, Jom Tukar Al-Quran lama yang uzur atau rosak dengan naskah baru. Mobile Mekar Jabatan Pendaftaran Negara menyediakan perkhidmatan pembaharuan atau gantian kad pengenalan, pemeriksaan kesihatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kaunter zakat, pameran oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Agensi Intidadah Kebangsaan, program Tadarus Al-Quran dan Majlis Khatam Al-Quran, majlis berbuka puasa bersama Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, sambutan nuzul Al-Quran dan disertai dengan solat tarawih dan murid. Jadi jom datang beramai-ramai, kita semarakkan bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Hari ini sampaikan oleh Pejabat Perangan Daerah Bandar Baru. 10 ekar mahu, maksudnya ramai dah pendapatan melebihi 1,198. Nanti orang tak tahu.
tak dengan dulu. Permohonan banyak tak yang mana baru? Permohonan saya tak boleh nampak sebab semua pergi kat ICU. Sebab tu saya minta pengundur bantu orang kampung. Masuk je dalam aplikasi. Masuk je. Masuk je. JPKKP dengan Komiti Madani boleh bantu juga ni. Dengan pasti apa? Penduduk yang kita punya kawasan lah. Yang mana bukan dia buat automatik ke tak? Kalau kita yang dapat data ni kasih dia automatik ke dia kena mohon? Dia automatik kalau pendapatannya katalah tahun 2024 dia dapat. Lepas tu bila masuk 2025 pendapatannya still tak lebih pada 1,198 dia automatik terus. Tapi kalau pendapat kalau macam ni kalau kita untuk di bawah apa nama kasih kan bukan orang kita boleh tahu. Ada special permohonan tu. Dia ada yang automatik. Tapi saya nak maklum, saya tak dulu data 2024 sebenarnya 2024 pasal mana tahu ada 300 lebih yang layak dapat. Kalau pas 300 lebih yang layak dapat. Kiranya dia ada sedikit gaji, dia contohnya menjaga. Mohon cara macam tu juga boleh. Mohon je masuk dikasih. Tadi ICU saya tak tahu macam mana dia. Pendapatan Bila masuk dikasih, dia akan kena isi kat situ kan. Dikasih apa kan. So bila masuk ICU kita ada. ICU saya rasa dia ada cara je lah. Macam mana dia akan walaupun tak ada segi gaji. tapi mesti kita beri kasih. Betul. Sebab kelulusan mesti memberi kasih background. Bukan kelulusan tenaga nasional. Maksudnya tenaga nasional sekarang dapat 10 ekor daripada itu je. Masuk saja. Tahun ni memang kurang sikit lah saya nak maklum. Sebab kan kerajaan ada bagi kan dekat apa, contohlah bagi bantuan dekat apa, suri rumah yang apa, yang ibu tunggal orang. Okey, ada bantuan dekat anak apa, anak daruan, anak keluarga yang belum kahwin pun ada dapat bantuan kan. So yang ni, sebab tu tahun ni orang kelahiran kenapa sikit? Sebab benda yang diberi bantuan tu dikira sekali sebagai pendapatan. Itu saya nak maklum. Ibu pun tanya saya, kenapa sikit Bila sangat tahun dapat ni? satu insentif tu mungkin tak dapat yang ni. Dia dicampur dalam yang 1,198 tu dicampur. Sebab tu lah banyak yang tak dapat. Tahun ni sebab dia dah ukur tahun ni. So perubahan tu bukan daripada tenaga nasional, arahan daripada SU. Sebab kami pun jabatan kami tanya kenapa beza banyak sangat orang. Okay, next. 10 ekor mahu, maksudnya ramai dah pendapatan melebihi 1,198. Dia orang tak tahu. Tak dengan dulu. Permohonan banyak tak yang mana baru? Permohonan saya tak boleh nampak sebab semua pergi kat ICU. Sebab tu saya minta pengundur bantu orang kampung. Masuk je dalam aplikasi. Masuk je. Masuk je. JPKKP dengan Komiti Madani boleh bantu juga ni. Dengan pasti apa? Penduduk yang kita punya kawasan lah. Yang mana bukan dia buat automatik ke tak? Kalau kita yang dapat data ni kasih dia automatik ke dia kena mohon? Dia automatik kalau pendapatannya katalah tahun 2024 dia dapat. Lepas tu bila masuk 2025 pendapatannya still tak lebih pada 1,198 dia automatik terus. Tapi kalau pendapat kalau macam ni kalau kita untuk di bawah apa nama kasih kan bukan orang kita boleh tahu. Ada special permohonan tu. Dia ada yang automatik. Tapi saya nak maklum, saya tak dulu data 2024 sebenarnya 2024 pasal mana tahu ada 300 lebih yang layak dapat. Kalau pas 300 lebih yang layak dapat. Kiranya dia ada sedikit gaji, dia contohnya menjaga. Mohon cara macam tu juga boleh. Mohon je masuk dikasih. Tadi ICU saya tak tahu macam mana dia. Pendapatan Bila masuk dikasih, dia akan kena isi kat situ kan. Dikasih apa kan. So bila masuk ICU kita ada. ICU saya rasa dia ada cara je lah. Macam mana dia akan walaupun tak ada segi gaji. tapi mesti kita beri kasih. Betul. Sebab kelulusan mesti memberi kasih background. Bukan kelulusan tenaga nasional. Maksudnya tenaga nasional sekarang dapat 10 ekor daripada itu je. Masuk saja. Tahun ni memang kurang sikit lah saya nak maklum. Sebab kan kerajaan ada bagi
bagi kan dekat apa, contohlah bagi bantuan dekat apa suri rumah yang apa, yang ibu tunggal orang, okey, ada bantuan dekat anak apa, anak daruan, anak corona yang belum kahwin pun ada dapat bantuan kan. So yang ni sebab tu tahun ni orang kaya kan, kenapa sikit? Sebab benda yang diberi bantuan tu dikira sekali sebagai pendapatan. Tu saya nak maklum. DO pun tanya saya, kenapa sikit sangat tahun ni? Satu insentif tu mungkin tak dapat yang ni. Dia dicampur dalam yang 1198 tu dicampur. Sebab tu lah banyak yang tak dapat tahun ni, sebab dia dah ukur tahun. So perubahan tu bukan daripada tenaga cuma arahan daripada SEO pada proses tu. Sebab kami pun jabatan kami tanya berapa beza, banyak sangat orang. Okay, next. Permohonan untuk STR 2025 boleh dikemukakan ada dua cara. Pertamanya secara fizikal lah, secara konvensional, isi borang, hantarlah dekat laman LHDN. Kali kedua, isi secara atas talian. Isi secara atas talian ni dia ada cara dia lah. Kalau online kalau nak secara konvensional, ni lah borang dia ada ni, download, print, isilah maklumat yang dia ni, kemudian hantarlah dekat mana-mana cawangan LHDN yang terdekat. Apa tadi saya pilih? Semana tu nak ramahan. Yang ni okey. Itu cara mohon yang tadi saya sebut. Satu lagi, menggunakan panduan menggunakan laman web STR ni secara online, secara dalam galian. Laman web STR. Yang ni kalau ni. Kemudian ni dah. Lepas tu kita pergi balik tajuk yang lain, manfaat tadi. Ini berkenaan dengan sarau. Tadi semangat tenang ramah, yang ni sarau. Jadi saya nak pergi belanjawan yang memberi direct manfaat saja. Saya tak nak pergi luas sangat tu, yang banyak sakit. Nanti orang tanya, kami dapat apa dalam belanjawan 2025 kan? Kita pergi yang memberi manfaat kepada kita. Okey, sumbangan asas rahmah sarau. Sarau tu apa pula? Orang kata sarau tu apa? Sarau adalah lanjutan daripada STR di bawah belanjawan 2025 untuk membantu golongan yang terkesan dalam pembelian keperluan barangan asas. Jadi sarau mulai 15 Januari 2025 dia akan membuat pembelian barang-barang keperluan menggunakan MyCard secara bulanan kepada penerima miskin dan miskin tegak. Dia pembelian tanpa tunai kepada penerima STR tadi. Isi rumah STR dan e-kasih, jumlah kelihatan dia 2,100. Januari hingga Mac 100, April hingga Disember 200. Ni boleh tengok kat sini. Untuk maklumat lanjut, laman rasmi LHDN atau portal MyKasih. Kat sini kita boleh tengok. Dan tu macam senang dia diklik kat semua MyKasih. Janji ada internet. Kalau MyKasih tadi kita boleh tengok senarai apa, semak kelaikan. Boleh semak kelaikan. Kalau senarai kedai, orang boleh nak tanya senarai kedai apa yang boleh yang ada. Saya dah tengok tadi di Bandar Baru dia keluar. Kita boleh tengok ini penerima sumbangan asas rahmah sarau. Dia guna MyChat tadi kalau dia nak cari ni. Kalau saya Bandar Baru dia tak keluar. Tak ada, saya search dia tadi. Negeri Kedah lah. Kedah. Cari Bandar Baru tak keluar, tapi saya tarik Serdang ada. Ekonom. Inilah. Ekonom. So satu-satunya lah. Tapi kalau senarai penerima kita tak boleh check. Kita masuk kat Nalan. Kalau nak dapatkan senarai penerima tak ada lah. Kita masuk kat Nalan, kita boleh semak layak ke tak layak. Maksudnya berjadi juga. Macam Okey. di sini boleh. Nah, kalau contoh ini saya masukkan pilih lah dekat dengan kita kan. Cari kedai ni banyak lah, Lotus, Giant. Macam mana apa kita ke main kalau ni kita paling utama. Dia boleh lah, kita boleh tengok lah senarai kedai guna beli barang. Masih boleh. Bandar Baru kita kan kecil.
dari Pak Ano. Tidak. Saya cakap Perak. Tadi siapa dia keluar? Dia keluar ni. Pak minta Maidin dengan Ekonsip. Macam tu lah. Okay, saya pergi balik dekat My Portal Manfaat. Tadi saya sentuh sikit-sikit lah. Okay, kita ada mesyuarat perkala. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, komuniti madani kita kena buat 6 kali setahun mesyuarat bersama komuniti madani. Jadi panggilan sama hari itu 9 yang kita buat sesi 40 dengan Nadi itu kita dah buat sekali mesyuarat. Ini adalah mesyuarat kali kedua. Tapi yang hadir hari ini komuniti madani panggilan sama dengan Selangor kan? Sedang Selangor ada tak? Selangor Cik Rahim balik tadi mesyuarat. Jadi dia tak hadir lah kira. So dia tak dengar. Jadi dua komuniti je lah yang ada hari ni. Komuniti madani Selangor dengan komuniti madani panggilan sama. Selangor tak ada. Okey, hari ini kita akan kira mesyuarat lah. Untuk dua komuniti ni dapatlah dia punya rekod dia. Kemudian untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita kena buat program. Kita ada kat sini program kemasyarakatan atau perayaan. Satu program kena laksana. Sama ada bulan Syawal nanti satu program, ataupun kalau tak nak buat bulan raya kita boleh laksana selepas raya pun boleh lah. Dia ada peruntukan lah untuk program ni. Nanti kita Murni sempena sambutan Nuzul Quran dan Ihya Ramadan bersama Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri pada 18 Mac 2025 iaitu hari Selasa, bertempat di Masjid Al-Islah Kampung Permatan Kerak Telunjuk, Bandar Baru Kedah. Akan bermula pada jam 9 pagi hingga 10 malam. Antara pengisian menarik yang akan diadakan adalah Jom Exchange Al-Quran oleh KDN, Jom Tukar Al-Quran lama yang uzur atau rosak dengan naskah baru, Mobile Mekar Jabatan Pendaftaran Negara menyediakan perkhidmatan pembaharuan atau gantian kad pengenalan, pemeriksaan kesihatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kaunter zakat, pameran oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Agensi Intidadah Kebangsaan, program Tadarus Al-Quran dan Majlis Khatam Al-Quran, majlis berbuka puasa bersama Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, sambutan Nuzul Al-Quran dan disertai dengan solat tarawih dan murih. Jadi jom datang beramai-ramai, kita semarakkan bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Hari ini sampaikan oleh Jabat Penerangan Daerah Bandar Baru.